Settle hutang PT-PTN 3 tahun lebih awal guna 5 dinar emas. Sebelum tu saya dulu video ini untuk rujukan anda. Ramai yang masih bergelut dengan hutang belajar. Tapi Puan Laura ni dah bebas lebih awal hasil daripada simpanan 5 dinar emas yang beliau kumpul sejak Februari 2023. Yang nilainya pada ketika itu sekitar 6,669 sahaja. 2 tahun kemudian, itu sekarang lah, bila harga emas naik nilainya jadi 10,577. Kenaikan sekitar 3,900. Itu cukup untuk menghapuskan baki hutang PT-PTN 3 tahun lebih awal. Kini Puan Laura fokus untuk kukuhkan kewangan demi mencapai matlamat kewangan yang seterusnya. Bebas hutang, tabung makin kukuh dan masa depan lebih tenang, pesan Puan Laura. Nak bebas dari hutang bukan tunggu peluang, tapi ciptalah peluang dengan tindakan kecil hari ini, iaitu dengan mula menabung emas. Nak mula menabung emas dengan ilmu yang betul, tengok video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas ataupun isi beg biru dekat bawah. Saya akan bantu dan bimbing anda sebaiknya. Jemput follow dan komen untuk ilmu kewangan dan emas lebih banyak.